Isu tarif Amerika Syarikat di peringkat bilateral turut menjadi antara perkara yang akan disentuh dalam sidang kemuncak ASEAN ke-46 yang berlangsung hari ini dan esok, kata Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizat. Sidang itu memberi peluang untuk semua negara ASEAN, negara anggota Majlis Kerjasama Teluk GCC dan China berbincang mengenai isu serantau mengeratkan hubungan selain meningkatkan perdagangan. Ada banyak-banyak isu yang ada sekarang, tapi ada prioriti dalam ASEAN ni juga adalah untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di Myanmar, dan kita ada penyelesaian di mana Malaysia mengambil peranan yang penting untuk membuat untuk membawa balik Myanmar ke jalan yang kita nak semua kan. Dan saya rasa kerjasama antara ASEAN dengan GCC dengan China, di mana kita ada peluang untuk membina satu blok yang boleh berdagang dengan lebih secara bersama.